Ayo bro, you keep on masuk rumah aku apa? I already chased you out and then you coming back. Oh, garang pula tu. Masuk rumah aku tengah-tengah malam awal pagi, pukul 1 pagi. Lalu je lah kaki aku. Hari tu mak kau lintas jalan. Lepas tu ada seorang guys, he knock your mom, fall down. And after 1 month, that guy passed away, because of blood clogging in his brain. Okay lah, aku dah bagi kau makan. Tapi kalau kau hantu raya, aku peduli apa? Aku tidur seorang datang. No hal bro. But if you want food, I give you food. And I promise to you, I will release you after you become a big guy. Yeah. Take the water. You see, 2-3 kali halau keluar, still coming back. Maybe you lost in your journey. People don't like you because they say you are biawak hidup, malas macam biawak. And every damn thing they put bad word to you. Aku pun tak tahu lah. So you want to stay with me? Behave yourself. Kau garang sangat walaupun kecil. I take care of you, my friend. You come early in the morning. Don't make me scared. Kalau kau hantu raya, kau datang lah. Seorang-seorang. Please. I don't bloody care of you. Aku dah bagi kau makan. Dah 3 hari. Duduk dalam rumah ni tak nak keluar. Keluar pun aku halau masuk balik. Orang kampung dah meluat lah dengan kau. Sebab mungkin mak kau ke bapak kau lintas jalan dapat tengok kiri kanan dan orang langgar. Jadi tu lepas rumah aku 2 bulan lepas yang meninggal orang. Baiklah dia tu belum kahwin aku rasa dia tu. Dia tidak dia anak kecil. Kau dah makan, aku dah bagi kau. Besok I put you in case and I promise to you when you growing big and I will release you. Kau berkawan dengan Scorpio aku. Tetap enak garang-garang lah. Kau kalau besar aku tampar je dah bengong kau. Nggak dapat kau orang lain. Kenapa kan kau ni? Kau ni kena besar ni, kena bakti. Tapi sosial bukan komodo lah. Kau nak gigit, aku bagi kau gigit free lah. Gigit susu kau pun baru tumbuh. Ego sangat kau. Kau di luar tu memang orang akan pukul kau sampai mati lah. Kau tak cakap aku. Sebab kau bila besar kau tangkap ayam, kau tangkap itik. Orang belah ayam belah itik. Move. Show me that you are aggressive. Show me. Come on. Kau tak payah nak garang-garang lah. Aku pelempang di isu. Lari lah sikit. Itulah orang panggil bewak malas berkelabah bewak. Kau lari celah-celah kaki aku. Kalau orang lain kau dah meninggal bang. Meninggal lah. That's it. Ya kau kelabah. Nampak. Dia kecil belajar dengan kelabah. Kau mari sini kena gigit aku. Aku bagi free aku gigit tu mah. Tengah malam lalu kat katil aku. Mantap. Tapi ini kalau ini banyak, ular telung akan banyak because this one dia dalam orang panggil food chain. Food chain, ular kapak bodoh. Dia tak makan ni, tak makan biawak ni.
Ini kegemaran ular tedung dengan ular senduk ini. Kalau berjalan di lautan memang banyak benda ni, dan dia akan banyak juga lah ular tedung tersebut untuk orang kata menjaga keseimbangan food chain. But it's okay, you come 3 times inside my house, even though I throw you away, but you still come in and I give you food. Okay? Kalau kau hantu raya, better you show yourself. I'm not challenging you, but if you are one of the hantu raya, I don't bloody care. Allah lebih berkuasa. Okay, take care. Aku dah buka air untuk kau, makan pun dah. Aku buang kat luar nanti, kau masuk balik. Itulah. Right. Aku kalau ular tedung ni, hari tu aku masuk rumah, aku lepas ekor, duduk ujung kaki kat katil tu. Tapi dia tak patuk aku, okay lah, aku bebaskan. Kalau dia patuk aku regangkan dia, aku towel badan kan. Biar tinggal kulit, biar tinggal isi. Tapi aku pergi lepas lah. Aku bagi makan dia sardin. Aku bukannya baik macam pun. Ganas juga aku pun. Tapi tengoklah kalau tak buat aku. You are free to go my friend. Tapi kau ni dah lah kecil aku nak tolong. Garang pula. Gigi susu pun tak tumbuh lagi. Kau dah belagak. What happened you become a big guy? For sure you more, aggressive, and you don't care about others, because you are so big. Ya, memang kau lintas jalan tu menyebabkan seorang meninggal, orang dah meluat dengan orang tu. Kau melintas menggelabah biawak orang panggil tu. Memang kau biawak pun. Itulah kalau dalam kebun aku datang ni, memang aku tahu lah ular-ular terang-terang mesti di sekitar lebih careful lah. Tapi ular kapak bodoh nampak aku takut, sebab patutnya dia tak dipanggil kapak bodoh tu, dia kena dipanggil kapak pandai. Sebab dia bersembunyi dekat daun, sama kalau macam daun, tersentuh tanah dari sini dia bagi buruk kaki tu. Dia tak ada warning macam ular tedung, ular senduk. Dia tu aku panggil dia ular tak gentleman lah. Yang itu kalau dia lalu, okay, tak buat gitu, you are free to go. Tapi kalau lalu dia cuba nak patuk, aku bakar daripada ekor dan dari kepala sikit-sikit dia mati. Tapi kau dia lah. Okay, kau jangan jadi ular kapak bodoh. Dia sebenarnya ular kapak pandai kena kat dia lah. Ular kapak kalau patuk kaki lambat berubat, habis buruk kaki. Satulah, kalau korang kena patuk ular tidak jauh daripada hospital, cuma kau rendam dalam air panas yang mendidih. Campur garam, rendam dalam air mendidih. Angkat dalam 2 saat, bisa akan cair yang aku tahu. Kalau tak ada garam, tak ada air panas, kau ada api, kau layukan kaki kau sepanas-panas yang maksimal boleh. Bisa dia akan cair dengan panas. Kalau panas tak ada, api tak ada, semua tak ada, itulah aku rasa yang agak baik sikit lah. Kalau ikut orang silap, aku ada kawan orang ni makan bubung buluh punya. Tapi yang tu aku tak apa yakin. Tak ada apa dalam lautan kan, nak tunggu orang datang selamat macam mana kalau susah. Kalau ada lighter, layu je dengan lighter, tempat digigit. Kalau ada garam dengan air mendidih lagi bagus. Campur garam sampai tepung dalam air panas tu, tengah mendidih, kau celup ke jari kau kena patuk. Kalau kena dia patuk dekat tengkuk, ambil ni kain rendam air panas tu, kau letak lah sampai melecur kulit kau sikit tak apa, daripada kau mati sia-sia tu. Nak tunggu hospital, memang dalam hutan tak ada hospital. Kalau ular kapak gigit kau bawa unggun api, kau layukan kaki kau secepat mungkin sampai lah. Kalau ni melecur sikit tak apa lah.
daripada mati kaki buruk kan. And then insyaAllah aku tak perlu pergi hospital, tak perlu apa. Aku bukan sembah kemai, tapi itu ketua kawan aku orang asli lah. Yang pernah berlaku pun berlayu dengan api lah. Bisa akan terus jadi no longer effective lah. Maybe 40%. Kalau lah tedung tu kau kena mungkin kau pening-pening lelat kan, selepas kau layu bubur garam, bubur apa semua tu kan, gendam kaki dan air garam, panas lah yang gitu. Sebab kau layu dengan atas unggun api, jika emergency hospital jauh ataupun dalam hutan sesat, the last choice aku rasa kebun buluh boleh lah ikut, tapi aku tak apa yakin. Orang sini cakap kunyah kebun buluh tu, makan air dia tu, lepas tu dia punya hampas tu tempek dengan dekat tempat gigitan ular. Tak tahu lah, maybe dengan kuasa Tuhan tu buluh boleh sebagai sebab musabak lah. Tapi yang kena patuk ular kapak layu atas api aku pernah tengok lah. Pernah tengok orang buat dalam hutan kelapa sawit. Dan dia tak pergi hospital pun. Dia layu muka getar-getar dia tu, kena api kan, biasa lah. Itu pilihan lah, you want to die or you want to try something. Okay lah, kau duduk dengan aku sehingga kau dewasa besok. I promise you, I will release you. Alright, take care of yourself. Kau jangan ego, kau jangan belagak. Right. Gigi lah, tangan aku dekat. Kecil gigi susu pun tak ada lagi. Dah agak gangster. Ini jenis besar ni. Itu betul lah, memang bapak atau ibu kau lah. Lintas jalan menggelabah biawak. Habis di langgar belakang, lepas tu dia pun keep on berjalan, berlari, tarik tayar depan. Maknanya tersengit motor ke depan, hentak kepala dekat tak, darah melimpah-limpah atas tahu depan rumah aku betul. Aduh. So kena tebas hutan tu, maknanya kalau nak lintas tu baiklah bro, baik. Ular kapak ni, kapak bodoh ni, dia memang tak gentleman lah. Dia akan tibai kau daripada depan ke, daripada belakang ke, dia diam macam bodoh kan. Tapi sebenarnya dia ular kapak cerdik tu, cerdik dan tak gentleman. Dalam kebun tu kalau dia duduk dalam lungguk sampah tu, dia diam je. Lepas tu kau dekat dengan dia tibai lah. Dia tak kira tibai curi ke, tibai berdepan ke, dia tak ada bagi warning, tak ada bunyi, tak ada apa. Itu aku puji ular tedung sedar balik. Sebab dengan ular tedung seduk, they will make hissing sound saying that, please guys, don't challenge me. I'm warning you. I have something poisonous to give. If you come nearer to me, please, I don't want any trouble. Please don't come too near. Then, if you still coming in, he will strike you within 15 minutes. You will collapse because of the poison coming into your heart, and your heart muscle will get stuck, and you got problem to breathing. You know? Compared to ular kapak bodoh tadi tu, yang aku panggil ular kapak pandai ni, dia akan patuk kau dan kaki kau akan bernanah apa semua, mungkin kena potong, ataupun kalau pergi hospital pun mungkin tetap akan berair juga kaki kau selama bertahun-tahun bang. Dan silap-silap mungkin akan buruk kaki tu, busuk. Itu dia long term punya punishment. Masalahnya dia pukul curi, pukul depan, pukul curi. Itulah dia ular kapak. Okay. Takut juga kat kebun tu. Sebab orang pukul curi ni biasalah, manusia pun kalau pukul curi memang kita tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau dia lalu tu, you are free to go lah. Tapi kalau kata menyamar and then try to attack, memang gantung, hanging to death kat pokok lah kan.
dia ngambil gambar lah, nanti hemorrhoid lah main. Oh, you berapa kejam pada ular kan. Dah tak pasal-pasal 2 hari kena penjara kan, denda 500-5,000 kan. Itu dia ular kapak bodoh. Kita tukar nama pula ini jadi ular kapak pandai. Pandai menipu, pandai pukul curi. Berdepan dia bagi, dia curi boleh. Pukul curi. Itu dia ular kapak. Siapa kata dia bodoh? Sama macam daun kayu. Aku kalau dia patuh, aku senang je. Coming guys, I will make sure you die slowly, painfully, and regretfully. 4 malam tu ada ular senduk masuk dalam rumah aku, dekat ujung kaki lah. Tapi dia dalam ketakutan lah, dia tengah nak cari jalan keluar. Bila aku bangun dalam pukul 2 pagi tu, dia macam ketakutan lah. Aku faham lah kan. Bukan baik sangat pun kan. Kalau hantu raya, I don't bloody care, I'm not your friend lah kan. Aku percaya ni hantu-hantu ni berkeliaran siang malam ni kan. Dia nampak kita tak nampak dia. Dia tunggu orang yang lemah lah, orang yang takut. Lagi dia syok. Kemudian aku masukkan dalam timba bang. Masukkan dalam timba, aku bagi dia makan sardin. Dia tak nak makan. Pagi tu aku tengok sardin tu habis, nak dia makan. And then after 2 days kot dalam timba tu, dia kembang juga lah. Aku lepas dalam sungai dan let him go free lah. Because dia tak kacau aku, dia cuma tersesat. Dia kacau aku memang. The punishment is mandatory, hanging to death in front of what we call it, in front of citizen. Tapi itulah, kalau kita terpijak dia ada sakit, dia memang patut lah. So biawak tu bukan bela, sehingga dia besar nanti aku lepas lah. Dia takut juga tu, dia macam memanggil ular tedung dengan ular kobra masuk ke rumah. Ada 2 rumah kan. Dia makanan ruji tu, favorite food for the cobra and king cobra. Aku recordkan ni saja just for fun je. Tapi kalau dia hantu raya, aku tak nak janji belah kan. Get out from my house lah. Ataupun malam ni main duduk sebelah aku, kata aku hantu raya. Hantu raya, kacau hantu, silap lah. Aku duduk seorang-seorang, aku tak takut lah. Tapi kalau dia biawak betul, kesian juga, nanti kena pukul mampus ya tu. Aku ada belah scorpion sikong, dah dekat 3 bulan, 2 bulan setengah. Dah semakin besar dia. Okey lah. This boboy, aku panggil boboy lah, biawak ni. Sampai dia besar tu, lupa lah. Dia cuma trespassing sampai 2-3 kali dalam rumah aku ni. Maknanya favorite rumah aku ni. Nanti ular tedung buru dia masuk dalam rumah. Boleh lah ular. Belah ular tedung pula. Okay.